Kesilapan besar keuangan berlaku bukan ketika poket kita kosong, tetapi ianya berlaku ketika kita rasa berduit. Bonus masuk, dapat komisen, bisnes mendapat keuntungan. Di situlah ramai yang mula terleka, mula beli barang-barang yang mahal, mula naik taraf gaya hidup, mula ambil risiko tanpa faham, dan ada yang mula terjebak dengan skim cepat kaya. Hakikatnya ramai yang hilang duit bukan kerana tak pandai cari, tetapi kerana gagal menjaga. Bila rasa berduit, jangan terus fikir untuk berbelanja. Fikir bagaimana ingin lindungi duit kita. Besarkan simpanan ataupun aset ataupun dana kecemasan sebelum besarkan gaya hidup. Duit yang tidak dijaga akan hilang. Duit yang dijaga akan berkembang. Jadi jangan biarkan anda rasa berduit kerana ianya menjadi punca duit bocor. Asingkan sebahagian ke dalam simpanan emas. Gram pertama hari ini adalah aset masa depan anda. Mulakan dengan tabungan akaun emas gap serendah 1 gram ataupun RM100. Untuk bimbingan, terus hubungi saya, save dan like video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.